Hari ini orang menyebut pendidikan bukan hanya pendidikan yang kita kata kurikulum bersepadu secara akademik sahaja. Kita tak mahu anak kita hanya UPSR ada lagi UPSR ataupun PT3 ke SPM ke. Mereka hanya excellent dari aspek nilai akademik semata-mata. Tapi kita nak excellent cemerlang juga dalam aspek, kita kata dalam aspek kerohanian, spiritual lah, kerohanian. Jadi macam mana unsur dakwah kita masukkan dalam pendidikan negara ini? Sebab tu lahir hari ini kita tengok di Johor ada sekolah pagi, sekolah biasa, petang sekolah agama. Dan dalam negara kita, dalam Selangor sendiri pun ada sekolah kebangsaan, ada sekolah rendah agama, kafah lah. Dia berlaku dipanggil dualism pendidikan. Dan akan datang mungkin akan ada lagi nilai tambah, mungkin plus lagi dengan tahfiz. Dia belajar akademik, belajar agama plus dengan tahfiz, plus dengan hadis. Ini pendekatan dakwah yang boleh kita terapkan dalam aspek pendidikan. Apa kesan signifikannya tuan-tuan kepada masyarakat apabila ada elemen ini? Antara lain tuan-tuan, kita yakin anak kita bukan saja hanya dia tahu akademik, result yang perform dalam aspek akademik, tetapi juga mereka tahu dalam aspek agama, aspek akhlak, aspek moral, dan dalam masa yang sama tunjang kepada agama ini iaitulah Al-Quran. Apabila dia hafal Quran, maka dia tahu membaca Quran. Anak kita kadang-kadang kita belum lagi sampai perform kepada penguasaan Quran, melainkan setelah dia hafal Quran. Kalau dia tak hafal Quran tuan-tuan, dia belum lagi perform secara baik. Dia ni menguasai ilmu Quran. Jadi apabila dia hafal Quran, dia akan ilmu selain. Sebab itu kita tengok tamadun Islam hebat, antaranya mereka bermula dengan menghafal Quran. Dan ia antara tuan-tuan pendekatan pendidikan